Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kepada tuan-tuan haji maupun hajah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah SWT untuk sama-sama kita duduk sebentar, ijlis bina al-mu'min sa'ah, duduk sebentar untuk kita menyegarkan iman kita. Dan bersyukur kita kepada Allah SWT, Allah berikan hidayah untuk sama-sama kita mendirikan solat subuh berjemaah yang diistilahkan dalam surah sebelah surah Al-Kahfi itu, surah 17, dengan istilah Quran Al-Fajr. Quran Al-Fajr. Apakah maksud Quran Al-Fajr itu? Ialah Quran yang dibacakan pada waktu fajar, merujuk kepada solat subuh. Mengapa namanya amat istimewa tentang solat subuh ini? Kerana ia adalah satu daripada 5 waktu untuk kita tunaikan ataupun dirikan solat, dan ia adalah senarai di dalam surah Al-Isra. Selain daripada solat 5 waktu, solat tahajud dan juga Quran, ini adalah amalan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW apabila orang-orang di Mekah itu cuba untuk mengusir dan membuat komplot untuk menjatuhkan Nabi SAW. Dan Allah menyatakan dalam surah Al-Isra itu bahawa usaha mereka itu, mereka akan mereka nak keluarkan Nabi, tapi mereka akan duduk di Mekah itu sekejap sahaja. Sekejap sahaja. Kerana selepas itu akan diberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sekitar 8-9 tahun selepas Nabi keluar, Nabi patah balik dan berlakulah Fathu Mekah. Tetapi dalam menunggu kemenangan, memperjuangkan kemenangan, amalan yang diberikan kepada Nabi ialah jaga solat 5 waktu. Yang kedua, tahajud. Yang ketiganya adalah mendalami ataupun membaca Al-Quran. Dan apakah kepentingan 3 perkara ini? Kerana apabila kita ingin menang dan berjaya di dunia sehinggalah akhirat, tuan-tuan, solat itu akan menyebabkan kita akan sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadi ketika kita mengharapkan kemenangan kepada umat Islam secara global, kerana sekali lagi Islam akan menang, dan tandanya seperti mana dalam surah Al-Isra, iaitu Palestin, Baitul Aqsa itu, Masjidil Aqsa itu akan dibebaskan. Tetapi ia bukan sekadar milik orang Palestin, ia adalah milik umat Islam seluruhnya, seluruh dunia. Tapi syaratnya 3 perkara tadi, iaitu salat 5 waktu, terutama Quran Al-Fajr, iaitu salat subuh. Yang keduanya salat tahajud, dan yang ketiganya adalah Al-Quran. Al-Quran ini penting bagi Nabi kerana apabila kita berjuang dalam hidup kita, dan paling tinggi berjuang untuk agama, ada masa-masa kita kecewa, ada masa sakit, ada masa kita sedih dan sebagainya. Maka Al-Quran itu Allah nyatakan dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai 2 fungsi dalam surah Al-Isra pada ayat tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu, fungsi Al-Quran ini hudan lil muttaqin. Kalau dalam ayat 185 surah Al-Baqarah, hudan lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu ayat Ramadan. Jadi Ramadan, kalau Quran datang, ia dijelaskan sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Kalau surah Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang bertakwa. Macam mana pula ada petunjuk pada bertakwa, satu lagi pada seluruh manusia? Ada beza, tuan-tuan, kan? Ada hidayah yang dapat pada seluruh manusia, dia akan kembali kepada Tuhan. Hudan lil muttaqin
Apabila dapat Al-Quran hidayahnya itu kepada orang bertakwa, dia akan berjaya dunia akhirat. Ya, ada beza di situ. Tetapi di dalam surah Al-Isra itu Allah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang pertama syifa, yang keduanya adalah rahmah. Syifa itu kerana bila sakit, bila kecewa, bila lemah semangat dalam perjuangan paling tinggi, perjuangan agama, tetapi perjuangan hidup kita seharian, tanggungjawab kita sebagai ibu, ayah, pemimpin, businessman dan sebagainya, ada masa-masa kita sakit, kecewa dan sebagainya, maka Quran cepat-cepat merawat kepada hati. Jika Quran tidak merawat, apa jadi pada sakit tersebut tuan-tuan? Mula-mula pening, mula-mula lepas tu dia makin kuat lagi dan tak perasan kadang-kadang sampai kanser dan lepas tu mati iman ataupun spiritual. Ya. Kalau emotional numb, ya, kita rasa macam hidup tak ada perasaan. Mungkin tuan-tuan tak ada lah gitu. Ya, tapi ada orang yang dia bila emotional numb, apa maksudnya? Dia menjadi seorang suami tapi dia rasa dah hilang makna. Dia menjadi seorang isteri tapi dia rasa dia lipat baju tu dah tak ada makna dah. Ya, dia tak rasakan bahawa dia masak, mengemas rumah ataupun seorang ayah pergi kerja. Dia merasakan itu adalah usaha untuk dia menjemput rahmat Allah pergi ke syurga. Dia dah tak nampak dah nilai itu. Pasal dia terlampau rutin sampai jadi robot, ya. Malah lebih daripada itu, bukan sekadar robot, tetapi dia emotional numb, dia tak ada perasaan dah. Dia tak ada perasaan. Dan orang begini kadang-kadang tuan-tuan, bila tidak ada perasaan, kadang-kadang perasaannya lemah dan salah satu daripadanya waktu malam terutamanya, dia fikir bahawa hidup tak ada makna. Hidup tak ada makna. Itu yang ada anak-anak pelajar yang dia pergi kelar pergelangan tangan ataupun Panadol 20 biji. Pasal apa? Pasal rasakan dia nak rasa ada hidup. Ya. Nak rasa ada hidup, jadi dia pergi toreh-toreh sana, dia pergi toreh kat sini dan sebagainya. Itu adalah antara isu mental yang boleh berlaku walaupun orang itu pernah solat, walaupun orang itu adalah beragama Islam. Mengapa jadi begitu tuan-tuan? Kerana makna di sebalik apa yang kita buat ini, ia hadir dengan Al-Quran itu sendiri. Quran akan memberi makna yang sebenarnya, ya, iaitu kebergantungan dan kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mungkin ada orang yang tidak menghargai cukup kepada kita. Jadi itulah Al-Quran yang dinyatakan dalam surah Al-Isra, dan dalam siri kita sebelum ini kita berbincang surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi kita sudah pun melihat kepada 3 kisah, dan kita nak lihat pada kisah yang terakhir iaitu kisah Zulkarnain. Apa kaitan surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi? Sebelah-sebelah. Itu kaitanlah nombor 1. Nombor 2 apa tuan-tuan? Surah Al-Isra bermula dengan Subhanallah, surah Al-Kahfi bermula dengan Alhamdulillah. Jadi dalam hidup kita ini, kita mesti selalu tasbih dan juga tahmid yang kita zikir sebentar tadi. Mengapa kena tasbih? Kerana tasbih ini boleh membuang segala persepsi negatif kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu sia-sia. Dan kalau ada dekat atas tu, poster atas skrin tadi tu, cakap pasal masa. Jangan kutuk masa, kan? Jangan kutuk masa. Kerana masa adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang ini. Okay. Ataupun kenapa masa singkat, ada siri dekat atas tadi tu. So salah satunya ialah jangan kita mengutuk masa disebabkan masa adalah makhluk Allah. Mengapa masa singkat sangat? Mengapa masa panjang sangat? Kan? Tahun lepas ni tahun tak bertuah, kan? Tahun ni harap dia bertuah. Sebenarnya masa adalah makhluk, ya. Dan tuah tak tuah itu, untung tak untung itu bergantung sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Baik. Jadi bila kita selalu tasbih kepada Allah, kita akan menghargai kepada Allah dan menghargai makhluk Allah. Tuan-tuan, kan? Dan bila kita dah menyucikan Allah, maka insya-Allah mudah untuk kita memuji Allah. Maksudnya ialah segala kejayaan dalam hidup kita Allah yang punya, dan segala yang kita buat, kita berjaya, kita tahu bahawa itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang ditunjukkan oleh Zulkarnain apabila dia diuji dengan kuasa.
Dalam surah Al-Kahfi ada 4 ujian. Satu, ujian agama, ya, ujian iman yang diceritakan oleh pemuda Al-Kahfi. Kemudian ada cerita ujian ilmu ataupun ujian harta, ujian ilmu, dan kemudian yang keempat ujian kuasa. Dan itu kisah Zulkarnain pada ayat yang ke-83. Jadi ayat 83, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tuan-tuan yang ada buku ni, muka surat 253, ya. Ini nota saya sikit-sikitlah tentang surah Al-Kahfi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Mereka bertanya tentang Zulkarnain, ya. Siapa mereka itu? Ia menjawab pertanyaan kaum musyrikin di Mekah, ya. Mereka bertanya, ada beberapa soalan lah tentang Zulkarnain, tentang Ruh, tentang Al-Kahfi. Jadi Nabi nak beri jawapan, Nabi cakap besok, ya. Tetapi bila Nabi tidak menyatakan insya-Allah, kita dah bincang sebelum ini, ya, bila Nabi tak cakap insya-Allah, wahyu tak turun, tuan-tuan. Wahyu tidak turun. Di dalam surah Al-Kahfi ini, insya-Allah ni ada 2 kali. Satu, Nabi terlupa nak cakap insya-Allah, wahyu tak turun. Ya, Nabi kata saya nak terangkan besok tapi tak cakap insya-Allah. Tetapi Nabi Musa alaihissalam pernah menyatakan insya-Allah kepada gurunya. Dan bila dia cakap insya-Allah saya akan jadi sabar, tapi lepas tu tak sabar. Kan? Satu, lupa cakap insya-Allah, tak dapat wahyu, tak dapatlah Nabi buat sesuatu pada masa akan datang. Tetapi Nabi Musa cakap insya-Allah, Nabi Musa tidak dapat bersabar. Dia cakap dah, saya insya-Allah jadi sabar. Pasal cikgunya, ya, Nabi Khidir itu cakap, kamu tak boleh sabar dengan aku, kan? Cuba tuan-tuan bayangkanlah yang kita bincang sebelum ni, kan. Kalau tuan-tuan nak belajar dengan saya, contohnya lah, saya awal-awal cakap pada tuan-tuan tak boleh sabar. Macam mana, tuan? Ya. Cikgu dia cakap, anak-anak kita nak masuk sekolah besok, kan? Ya, cikgu nak tingkatan 1 ke, tingkatan 2 ke, sebelum dia mula kelas, cikgu dia kata, kamu ni tak boleh sabar ni. Macam mana tu kalau cikgu cakap begitu? Tuan-tuan, dia mak ayah pergi hantar, cikgu cakap pada mak ayah. Dia cakap pada mak ayah, tuan ni boleh bersabar ke dengan saya ni sebagai cikgu? Saya kalau ajar anak tuan-tuan ni, tuan-tuan mungkin hilang sabar. Tuan-tuan nak hantar kepada cikgu tersebut ke tak? Rasa-rasanya. Okay. Tetapi itu bukanlah adab cikgu lah, ya, yang cikgu biasa, ya. Yang Nabi Musa berjumpa itu adalah cikgu tahap tinggi, ya, yang mengajarkan ilmu yang amat istimewa. Pasal Nabi Musa ni bukan orang tak pandai, orang bijak dalam Taurat, pakar Taurat. Ya, dan bila pakar Taurat jumpa cikgunya pun yang lebih pakar lagi, jadi ini high level, ya, ilmu tahap tinggi. Jadi Nabi Khidir menyatakan kamu tak mampu sabar. Jadi jawapan daripada Nabi Musa ialah insya-Allah, ya, aku akan jadi orang yang sabar. Tapi 3 kali je. 3 kali saja peristiwa. Lepas itu cikgu dia kata dah cukup dah tu. Baini wa bainik. Ya, cukuplah antara aku dengan kamu. Ya. Garang cikgu dia. Ya. Tetapi ceritanya apa, tuan-tuan? Apa pelajaran daripada insya-Allah yang Nabi tak cakap, Nabi tak dapat buat? Nabi Musa cakap pun tak mampu buat. Isi insya-Allah itu ialah kebergantungan kita kepada Allah, kehendak Allah melangkau daripada kehendak kita. Itu dia punya isi dia. Jadi bila kita cakap insya-Allah, bukan maksudnya kita yang berkuasa, ya, untuk buat sesuatu dengan izin kehendak daripada Allah. Itu maksud insya-Allah. Tetapi kalau kita tidak menyatakan insya-Allah, tuan-tuan, ya, seperti mana yang diingatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita plan sesuatu pada tahun 2026, biasa orang cakap kan azam baru, masuk tahun baru lah, apa sebagainya. Kalau kita plan merancang nak pergi ke ARR pun, kalau tidak ada insya-Allah, apa jadi? Allah tidak akan bantu. Jadi maksudnya kalau kita terlupa, salah satu adab dalam kehidupan kita, walaupun kita berjanji dengan ahcong ataupun mutusami, kena cakap insya-Allah ke tak payah, tuan-tuan? Kena cakap.
Ya, kalau kita tak cakap pada dia, depan dia pun, kita cakap dalam hati kita, insya-Allah, ataupun senyap-senyap kita cakap pelan-pelan je, insya-Allah. Kerana itu komitmen iman kita bergantung kepada Allah. Kalau lebih lagi, dia cakap je lah pada acong tu. Biar acong tu faham bahawa, ya, ada setengah yang faham, dia kata insya-Allah. Dia pun cakap insya-Allah kan. Pasal dah tahu dah orang Islam, bukan orang Melayu. Ya, orang Islam, tapi Islam dikaitkan dengan Melayu, memang selalu bercakap insya-Allah, tapi jangan gunakan insya-Allah untuk tak datang. Itu satu hal lagi. Insya-Allah, insya-Allah kan. Itu tanda tak serius untuk datang. Kalau dah memang serius tak boleh datang, cakap saja saya tak boleh datang, tak payah cakap insya-Allah. Ini betul bila kita nak datang dan memang ikut plan boleh datang, tetapi kita kena letakkan insya-Allah dan memang perlu disebut secara spesifik untuk melambangkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi pada ayat yang ke-83, mereka bertanya tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah, aku akan memberitahu kepada kamu daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikra ini, cerita ini adalah peringatan yang dibawakan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ia bukannya Nabi tahu sendiri, tetapi ia dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pelajaran daripada ayat 83 ini tuan-tuan? Kalau kita baca surah Al-Kahfi, bila kita sampai kepada kisah ini, apa pelajarannya? Iaitu zikra itu adalah satu perkara yang penting dan perlu saatlu ditilawahkan ataupun dibacakan. Sama ada kita tilawahkan kepada orang lain ataupun tilawahkan kepada kita. Persoalannya, ini tilawah apa? Kan biasa orang cakap tilawah Quran. Sebenarnya ia memang kembali balik kepada istilah tilawah Al-Quran. Bila kita tilawah Al-Quran, bukan sekadar baca khatam 30 juzuk, itu satu, memang tilawah. Tetapi haqqa tilawatih itu ialah baca diikuti oleh faham. Ya. Dan kita dah tak lama dah nak masuk bulan Ramadan. Jadi kita berdoa pada Allah SWT, Allah mudahkan kita balighna Ramadan. Dan azam kita pada tahun ini ialah saya nak tilawah Al-Quran, kalau boleh daripada juz pertama sampai akhir. Tapi saya juga nak ikuti dengan kefahaman. Yang saya nak cadangkan pada tuan-tuan, pilih satu surah paling kurang untuk bulan Ramadan ini kita boleh baca maksudnya dan tadabbur sedikit apa isinya, ya. Kalau kita bersiri-siri ini, kita baca surah Al-Kahfi, kita fahamlah sikit-sikit. Mungkin pada bulan Ramadan nanti azam saya nak faham surah, ambil yang besar lah tuan-tuan. Kalau surah An-Nas tu insya-Allah satu hari dah habis kan. Ya, tapi kita ambil surah besar, contohnya surah Yusuf ke, ataupun kalau kurang sikit kita ambil surah apa? Surah Al-Hasyr ke, surah Musabbihat, 7 surah yang ada subhanallah tersebut. Ataupun nak ulang balik surah Al-Kahfi. Agar kalau lepas Ramadan nanti, bila saya baca surah Al-Kahfi pada setiap minggu, ataupun kalau saya tadabbur surah Yasin, bila saya baca surah Yasin, surah itu mendatangkan hidayah kepada kita. Jadi di dalam ayat ini, ya, Nabi memberikan perincian, ya, dan perincian ini Allah berikan kepada Nabi, zikra. Dan ini adalah satu perkara yang penting. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami memberi kuasa kepadanya di bumi dan kami memberi kepadanya pelbagai sumber. Perkataan inna makanna itu perkara yang penting kerana pengurusan ataupun ujian keempat dalam hidup kita tuan-tuan adalah ujian kuasa. Ujian kuasa. Sama tuan-tuan nak jadi YB ataupun kuasa di dalam syarikat, ya, sebagai CEO, ketua jabatan, ataupun kita ni baru je masuk kerja, lepas tu nak naik lagi jawatan, itu namanya kuasa. Kuasa. Maka Allah menyatakan inna makanna lahu, sesungguhnya kami yang memberi kedudukan kepadanya Zulkarnain. Jadi bila Allah memberi kuasa, persoalannya boleh tak kita minta kuasa, tolong lantik saya, tolong undi saya sebagai AJK ke, sebagai menteri ke, sebagai YB. Kalau kita tengok dalam surah Yusuf, boleh kalau tak ada orang lain. Orang lain tu korup, rosak. Maka kita minta tolong
lantik saya. Seperti mana Nabi Yusuf tengok pengalaman dia kan, bahawa memang korup di Mesir tersebut. Tetapi secara ringkasnya, dalam kisah ini menceritakan bahawa kuasa jangan diminta, tetapi ianya diberi. Apabila Allah yang memberi kepada Zulkarnain itu, inna makanna, Allah jelaskan sesungguhnya kami yang memberi kuasa kepadanya di bumi, maka kesannya apa tuan-tuan? Wa atainahu min kulli syai'in sababa, kami memberikan kepadanya pelbagai sumber untuk memimpin. Allah akan bantu. Allah akan bantu. Tetapi kalau orang itu gila kuasa, dia minta kuasa tanpa asas seperti Nabi Yusuf sebentar tadi, ya, dia minta kalau boleh jangan lantik orang lain, saya yang paling layak, maka Allah akan biarkan dia untuk memimpin dan uruskanlah sendiri. Selepas itu mulalah, ya, mulalah Allah tidak endah, dan lepas itu dia tidak cukup sumber untuk memimpin dalam pasukannya. Jadi antara aplikasi daripada dua ayat ini tuan-tuannya, sebagai umat Islam, ya, kita mestilah sentiasa menjadi ejen perubahan kepada kebaikan sesuai dengan sifat kepimpinan dan pengurusan Zulkarnain yang disebutkan dalam surah ini. Menjadi ejen perubahan. Zulkarnain ini sebenarnya diberikan kuasa untuk melakukan perubahan. Dan kita kalau dapat kuasa di tempat kerja, ya, dalam masyarakat, maka kita akan gunakannya untuk membawa mesej Allah, agenda Allah, bukannya membawa agenda sendiri. Bila penggunaan perkataan inna makanna, itu amanah kuasa yang Allah berikan. Ya. Jadi itu sedikit daripada muka surat ataupun ayat 83-84. Kemudian pada ayat yang ke-85, Allah nyatakan fa'atba'a sababa, ya, maka dia menggunakan kepada sabab. Sabab itu segala sumber yang ada, dan dia gunakan untuk pergi kepada rakyatnya. Dia gunakan itu untuk menempuh jalan, menggunakan sumber yang ada, bertemu dengan rakyatnya. Apa pelajaran? Walaupun pendek ayat 85, fa'atba'a sababa, maksudnya ialah Zulkarnain menggunakan segala sumber yang ada. Istilah zaman sekarang resourcefulness, tuan-tuan, ya. Dia amat pandai mencari sumber dan menggunakan sumber untuk membantu kepada orang sekitar. Ya. Bercakap tentang resourcefulness secara ringkas, kita tahu ada 4 kisah. Kita ada iman, kita ada harta, kita ada ilmu, kita ada kuasa, ya, sosial, ya, kuasa sosial masyarakat. Jadi itu sumber sebenarnya. Sumber keimanan, sumber fizikal, harta, sumber intelek, ilmu, dan juga sumber emosi sosial, kuasa. Ini adalah sumber yang diberikan kepada Zulkarnain. Dan diberikan juga kepada kita, tuan-tuan. Sebagai seorang ketua keluarga ke, walaupun mungkin dalam satu syarikat itu duit tak berapa ada, sumber fizikalnya, tapi boleh menggunakan harta intelek dia untuk membina idea, mencari sumber, network dengan sesiapa untuk menolong kepada orang yang ada di sekitarnya. Hatta idza balagha ma'riba asy-syamsi wajadaha ta'rubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Ayat 86, tuan-tuan, ya. Ketika telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau mahu menghukum mereka atau membuat kebaikan, mengajak mereka beriman kepada mereka. Ya. Jadi ini adalah pilihan yang diberikan pada Zulkarnain bila berjumpa dengan satu kumpulan di kawasan Ma'rib, ya, tempat terbenamnya matahari. Jadi kuasa ataupun jajahan Zulkarnain ini dia luas, tuan-tuan, ya. Dan kadang-kadang kalau kita baca surah Al-Kahfi ini, bila sampai pada kisah Zulkarnain ini, kita pun rasa macam apa kaitan pula dengan saya? Kan? Saya ini bukannya pemimpin satu. Tapi inilah betapa besarnya worldview yang dibawakan oleh Al-Quran ataupun surah Al-Kahfi ini sendiri, tuan-tuan, ya. Maksudnya sebelum kita berkuasa, kita kena belajar dulu ilmu kepimpinan. Ya, kena belajar dahulu.
Sama ada kita jadi YB ke, jadi orang besar berkuasa ke tidak ke, belajar dahulu. Maksudnya kalau anak-anak kita belajar surah Al-Kahfi ini, dia kena faham. Pasal apa? Pasal bila dah jadi pemimpin, kalau dia tidak mula belajar, seperti mana kata Imam Syafi'i, seorang itu kalau dia dah jadi pemimpin tuan-tuan, dia tak sempat belajar dah. Jarang kan YB ada dekat kuliah subuh. Kan? Pasal apa? Dah sibuk dah. Dah sibuk. Tuan-tuan ni belum jadi YB lagi, alhamdulillah kan. Jadi sempat belajar dahulu, tetapi rupa-rupanya bila dah jadi orang yang berkuasa, dah sibuk, rupa-rupanya panduan yang ada dalam surah Al-Kahfi ini minimum mesti difahami oleh seorang pemimpin. Ya, oleh seorang pemimpin. Dan alhamdulillah ada surah Al-Kahfi, maksudnya kalau pemimpin tersebut dia baca surah Al-Kahfi pada setiap minggu, dia tidak akan menyalahgunakan kuasanya. Salah satunya, bila dia ada sumber, dia mesti pergi kepada rakyat, turun padang, istilahnya. Itu yang dibuat oleh Zulkarnain pada ayat 85. Maka bila sampai ke sana, apakah yang dibuat oleh Zulkarnain? Dia kata apa pada ayat 87? Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Iaitu barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhan, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Cara kepimpinan Zulkarnain adalah meritokrasi, ya, berasaskan merit. Siapa yang berbuat salah akan dihukum. Ayat 88, orang yang beriman mengerjakan kebaikan, falahu jazaa'anil husna, akan diberikan balasan yang baik, diberikan ganjaran yang baik dalam sebuah negara. Ini bukan pahala sampai ke akhirat tuan-tuan ya, dalam sebuah negara. Dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah, urusannya akan dimudahkan. Ini merit. Maksudnya kalau katakan orang tu beriman, dia sembahyang, dia tak buat kacau, ikut peraturan, orang ini diberikan jalan mudah urusannya dalam sebuah negara. Ya. Tetapi siapa yang buat masalah, maka dia akan dihukum. Ini adalah prinsip yang dibawakan oleh Zulkarnain. Jadi apa aplikasi zaman ini tuan-tuan? Maksudnya orang baik, dia tahu bahawa berbaloi saya buat baik pasal apa? Satu, di akhirat dapat manfaat. Tetapi di dunia lagi diberikan kemudahan. Pasal apa? Pasal kalau terbalik, orang buat baik disusahkan, orang yang buat jahat dimudahkan. Di negara kita macam mana tuan-tuan? Alhamdulillah lah kan, dimudahkan juga tuan-tuan ya. Tapi maksudnya kita kena tengok balik. Kalau katakan Kementerian Kesihatan berikan kemudahan pada orang yang selalu pergi tolong orang ya, ataupun yang menjaga kesihatan ke apa, dia kena ada package. Siapa yang dia kaji merit dia, okey dia buat baik, dia tak kacau orang, dia dimudahkan urusan pergi ke hospital kalau ada masalah ya. Tetapi kalau katakan orang tu bermasalah ya, selalu ponting kerja, selalu tengking isteri ataupun selalu tak buat ni, dia ni akan disukarkan dalam urusan pergi hospital. Contohnya, biasanya orang bayar hospital RM1, dia kena bayar RM5 contohnya. Disebabkan bila tengok merit bahawa dekat jalan raya dia memang selalu buat salah, dekat rumah pun buat salah ya, di tempat kerja pun buat salah, maka dia disukarkan. Jadi itu adalah antara perkara yang disampaikan pada ayat 88. Ideanya tuan-tuan ialah orang beriman dan beramal soleh diberikan merit dan diberikan kemudahan dalam kerajaan Zulkarnain. Dan seterusnya apabila sampai kepada satu kumpulan lain, ayat 89. Thumma atba'a sababa حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Ketika sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Jadi Zulkarnain dah jumpa satu kawasan di barat, kemudian pergi ke kawasan timur ya. Maksudnya memang sibuklah ni.
Seorang pemimpin kena sibuk untuk turun padang, bukan duduk dekat pejabat. Kan? Pasal kalau duduk pejabat, mana dia tahu kepada rakyatnya apa masalah tadi. Dia tak tahu merit yang perlu dibina. Dia rasakan bahawa kita bagi semua sama sajalah. Bantuan apa? Bantuan lah. Kan? Bagi je semua orang 100. Kan? Tak kisahlah orang ni susah ke senang ke, bagi semua 100. Jadi kalau katakan itu yang dibuat, khawatir ialah kepada orang yang buat baik ke tak baik ke, dia sama saja. Dia tidak mendapat keistimewaan dalam sebuah negara, dan dia rasakan bahawa mengapa merit penting, tuan-tuan? Kerana merit ada kaitan dengan bagaimana pemimpin itu tahu rakyatnya. Sudah tentunya bila Zulkarnain ada, bukan dia seorang lah tuan-tuan ya, dia ada pegawai-pegawai dia yang menguruskannya. Jadi bagi pemimpin-pemimpin di bawah ketuanya itu, dia tahu okey rakyatnya ini, statistiknya ini, yang ini T20, ini B40, dan dia tahu apa yang berlaku. Ya. Jadi dalam ayat ini bila sampai ke tempat yang timur, kaum yang tidak kami buatkan satu pelindung bagi mereka. Ya. Tidak ada sitra. Jadi, apa maksud tidak ada sitra ini? Tidak ada bangunan, bukit yang dapat melindungi penduduk di situ daripada panas terik matahari. Tiada bayang untuk berteduh, berlindung. Apabila matahari terbit, mereka akan masuk ke dalam gua mereka. Jadi, ini kurang civilized, kurang bertamadun sedikit bagi tempat ini. Maka apakah yang berlaku di sini? Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Dan Zulkarnain bila sampai ke sini, apakah yang dibuat? Dia tengok saja kepada kawasan tersebut, okey, dia uruskan. Ya. Tidak menjelaskan apa yang dilakukan, muka surat 266 tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan sedang ada buku ini. Zulkarnain tak buat apa-apa di tengah masyarakat itu, tapi menunjukkan kehebatan Zulkarnain dalam menaklaki suatu negeri, dan ia adalah pengetahuan Allah, mendapat restu daripadanya. Pemerintah di situ juga sama sebenarnya sebagaimana di negeri sebelah barat. Orang zalim akan dijatuhkan hukuman yang berat, manakala orang yang beriman, beramal soleh akan diberi penghargaan yang setimpal. Jadi tak ada buat perkara baru pada kawasan timur tersebut. Maksudnya yang kawasan barat sana meritokrasi, di sini pun meritokrasi, mengikut merit. Ya, siapa buat baik diberikan kemudahan, benefit, siapa yang tak baik akan dihukum. Secara ringkasnya, melakukan keadilan. Tuan-tuan ya, melakukan keadilan. Jadi bab adil ini adalah satu perkara yang besar yang dibuat oleh Zulkarnain, dan itu sebabnya kalau zaman sekarang tuan-tuan bercakap tentang siapakah yang dapat bantuan. Kan? Siapakah yang dapat bantuan? Orang miskin ke orang kaya? Ya, pasal apa? Pasal ada kerajaan di dunia, orang yang kaya mendapat bantuan lebih banyak daripada orang miskin. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya kalau katakan minyak contohnya, orang kaya kalau dapat subsidi, dia akan gunakan subsidi itu sebanyak mungkin. Tetapi kalau katakan orang miskin, dia naik basikal, mana nak pakai minyaknya? Jadi dia tak akan dapat bantuan subsidi daripada kerajaan. Jadi itu sebabnya mengapa perlunya meritokrasi tu, tengok orang tersebut, dia ni susah, dia ni perlukan bantuan. Jadi kena tahu profiling dan bina sistem untuk membantu orang yang memerlukan. Pasal ada orang yang dia tak perlukan, dia pergi tipu pula kepada orang lain dan dia menggunakan subsidi kerajaan. Jadi ini perkara yang perlu kita fikirkan tuan-tuan ya. Sama ada sekarang ini, adakah meritokrasi ataupun kita kena upgrade lagi. Memang tidak ada sempurna lah sistem yang ada. Tetapi kalau katakan tuan-tuan nanti ketika memimpin dalam organisasi, ketika memimpin negeri ataupun negara, kita tahu bahawa meritokrasi adalah antara perkara penting dalam surah Al-Kahfi. Bahasa mudahnya ialah adil. Ya, adil. Ya. Tak mungkin orang yang kaya terus dibantu oleh kerajaan, orang miskin tak berapa dapat bajet disebabkan apa? Disebabkan macam tadilah, ya. Subsidi itu dia sampai hanya kepada T20 sahaja berbanding kepada B40. Padahal perjuangan Nabi Muhammad SAW, B40 ini perlu diberi perhatian, dan siapa yang akan jaga B40? T20.
Itu sebabnya kita ada zakat, itu sebabnya mengapa kita ada wakaf, kan? Perkara itu yang perlu kita beri perhatian. Baik. Kita pergi pada ayat yang ke-92. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Bila Zulkarnain sampai kepada satu lagi tempat, ya, sampai kepada tempat antara dua gunung, didapatinya di belakang gunung itu satu kaum yang hampir tidak memahami perbicaraannya. Tak faham. Ya. Tetapi mereka berkata, wahai Zulkarnain, tetapi mereka masih lagi boleh berbicara kepada Zulkarnain. Tak tahulah macam mana, mungkin pakai sign language ke, ataupun Zulkarnain ada interpreter, ya, penterjemah. Maka mereka bercakap apa? Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj Ma'juj itu berbuat kerosakan di bumi, maka bolehkah kamu membayarmu agar engkau membuatkan dinding penghalang di antara kami dengan mereka? Apa pelajaran tuan-tuan? Nampak macam jauh sangat sampai ke Ya'juj Ma'juj. Apa kaitan dengan Malaysia? Ya. Kalau ada yang kata Ya'juj Ma'juj kat mana, itu bukan persoalan dalam surah Al-Kahfi, tapi adalah orang kaji kawasan Europe, kawasan Tantan yang sebelah sana tu, ya. Tapi yang pentingnya apa tuan-tuan? Yang pentingnya ialah mereka ada masalah, mereka bertanya kepada pemimpin. Maksudnya pemimpin perlu beri akses kepada rakyat untuk mengadu masalah. Walaupun yang kaumnya ini, rakyatnya ini tak difahami bahasanya oleh Zulkarnain. Susah nak cakap. Tetapi macam mana sekalipun, itu peranan bagi seorang pemimpin agar rakyat boleh berkomunikasi, menyatakan masalah. Ya. Kalau tidak ada ruang, maksudnya nak beri ruang, tak ditanyakan, orang tu tak tahu nak telefon siapa, nak ngadu pada siapa, maka itu adalah tanda satu kegagalan dalam kepimpinan. Maka di dalam ayat ini mereka kata, boleh tak kami bagi kamu duit, ya, agar kamu buat dinding tersebut. Tengok jawapan Zulkarnain, tuan-tuan. Ayat 95. Ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Apa yang Allah dah beri kepadaku, ya, daripada kekuatan, daripada itu lebih baik. Maksudnya segala sumber yang Allah dah berikan kepadanya dah lebih baik. Tak payah bayar aku. Tak payah nak bayar. Maksudnya mereka ini tak diperlukan untuk memberikan apa? Kharjan. Kharjan ini adalah cukai, tuan-tuan, ya. Cukai. Jadi maksudnya Zulkarnain ini dia tidak menambah lagi cukai kepada rakyatnya untuk dia buat solusi kepada masalah yang ada. Pasal apa? Pasal Zulkarnain ini bijak. Dia tahu mencari sumber untuk menyelesaikan isu tersebut. Tak payah lagi lah, okey, kita tambah lagi cukai, tambah lagi. Pasal apa? Pasal kita kan ada banyak masalah, kita kena selesaikan masalah. Duit siapa? Duit tuan-tuan lah. Cukai lagi. Tak. Itu bukan Zulkarnain. Pasal seorang pemimpin yang korup, sikit-sikit cukai. Sikit-sikit cukai dan lepas tu cukai lagi. Pasal apa? Pasal dia tak tahu nak cari sumber pelaburan, nak tambahkan dana bagi negara. Dia tak pandai. Tetapi kalau pandai, kita amat bersyukur kalau dapat pemimpin begitu, tuan-tuan. Ya. Dan ini yang dikatakan pada kaumnya, fa'inuni biquwwah, tetapi berikanlah, ya, bantulah aku dengan kekuatan. Yang diperlukan oleh Zulkarnain bukan duit, bukan cukai, tetapi kekuatan daripada rakyatnya. Maksudnya sumber manusia. Tolong sama-sama untuk projek kita menyelamatkan negara ini daripada masalah yang ada. Jadi kalau kita perasan dalam ayat ini, tuan-tuan, apa yang dibuat oleh Zulkarnain bawa pergi ke tempat itu, ada masalah di situ, selesaikan masalah di situ oleh orang di situ. Jadi localize,
dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Itu satu lagi. Kena bagi orang kawasan situ own the problem, cabaran, dan selesaikan bersama dengan kerajaan. Jangan bagi kerajaan saja selesaikan, kerajaan sepatutnya selesaikan ini. Ini masalah asap dekat sini, pagi-pagi bau, ini kerajaan punya. Dia bukan sekadar itu. Maksudnya membina solusi bersama. Kerajaan-kerajaan tetapi dengan rakyatnya, itu yang dibawakan oleh Zulkarnain pada ayat 95. Jadi apa yang beliau buat? Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufri alaihi qitra. Beri aku potongan besi ketika dah sama rata dengan kedua puncak gunung. Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Dan sudah menjadi merah seperti api, berikan aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas. Ini adalah kemahiran engineering Zulkarnain, ya. Maksudnya pemimpin ini dia ada ilmu pandai untuk membuat projek, dan dia membuat alloy, gabungan di antara tembaga dan juga besi tadi itu agar kuat binaan dinding yang menghalang Ya'juj Ma'juj masuk membuat kerosakan. Ya. Satu, ilmunya pandai. Kemudian dia gabungkan dengan rakyat. Jadi pemimpin tersebut dia tak boleh pula naif, tuan-tuan kan? Maksudnya nak selesai pun dia tak tahu. Dia serahkan kepada subject matter expert dan dia tak tahu, tak memahami perkara tersebut, lepas tu kena scam oleh vendor. Itu pun satu hal. Ya. Pasal bila dah quote kena 3, 4, 5 kali ganda daripada harga biasa, itu yang menyebabkan duit kerajaan tak cukup. Pasal banyak ketirisan. Dan ini adalah apa yang ditunjukkan tentang Zulkarnain pada ayat 96. Baik. Kita pergi kepada 2 ayat, ya, ataupun 3 ayat seterusnya sebagai penghujung hari ini, tuan-tuan. فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Maka mereka Ya'juj Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya, ya, nak meruntuhkan binaan tersebut. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya projek untuk menyelamatkan rakyatnya itu adalah projek yang sustain, yang jangka masa panjang. Bukannya sekadar solusi localized tetapi untuk 3-4 tahun je bertahan. Kalau awak nak saya bantu lagi awak, pilih saya, nanti saya sambung balik bantuan. Bukan. Ya. Bantuan yang diberikan oleh Zulkarnain ini ialah jangka masa panjang walaupun Zulkarnain sudah tidak ada. Itu cara berfikir seorang pemimpin. Dia membina legacy dalam sebuah negara walaupun dia sudah tiada. Ya. Walaupun dia sudah tiada. Jadi itu cara mindset yang perlu kita bina, yang kita doakan, tuan-tuan, yang menjadi pemimpin. Kita membina solusi yang sustainable, yang jangka masa panjang, bukan hanya kita pasal kita ni satu terma sahaja 3-4 tahun, 5 tahun, kita bina solusi hanya sampai situ saja. Kalau orang nak pilih saya sambung balik. Itu bukan cara berfikir yang dibawakan oleh pemimpin yang ada dalam surah Al-Kahfi. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Dan ini menarik, tuan-tuan, ya. Macam mana Nabi Zulkarnain berkata, projek ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Bila berjaya membuat projek tersebut, Zulkarnain tak cakap bahawa ini adalah projek daripada kerajaan. Ini adalah projek daripada kumpulan saya. Itu sebabnya pilihlah kami. Tak ada. Ya. Perkataan daripada Zulkarnain bila berjaya sesuatu, hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Ya. Dan kalau tuan-tuan perasan kisah pertama, Rabbana atina min ladunka rahmah, ada perkataan rahmah. Ya. Kisah kedua harta pun ada perkataan rahmah, perkataan ketiga pun cikgu kepada Nabi Musa itu pun hamba yang diberi rahmah. Ya. Maksudnya nak uruskan ilmu pada akhir zaman perlukan rahmat Allah. Nak urus harta perlu rahmat Allah, urus iman perlu rahmat Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah.
dalam pengurusan kuasa pun, seorang yang berkuasa selalu tahu bahawa saya ni tak ada apa. Yang berjaya ni pasal Allah bagi rahmat pada kita semua. Itu perkataannya, tuan-tuan. Itu perkataannya. Kalau perkataannya, kita berjaya kerana kerana kita ini semua, kerana kumpulan kita. Kalau bahasa ucapannya begitu, tuan-tuan, tak lama. Tak lama. Pasal apa? Pasal rahmat Allah tidak disambung lagi kepada pemimpin begini kerana terlupa bahawa Allah yang menaikkannya, Allah memberi sumber padanya. Kredit mesti bagi kepada Allah, bukan kepada diri. Tak boleh. Pasal bila kata kredit itu pada diri, dia dah terlupa bahawa selama hari ini saya menguruskan masalah rakyat ini ataupun masalah organisasi saya ini bukan pasal saya pandai, bukan pasal saya punya network, bukan pasal saya, tetapi pasal Allah yang Esa. Maka ada disclaimer dan kerendahan hati pada Zulkarnain bila menyatakan fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ya. Bila janji Allah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhan itu benar. Jadi Zulkarnain sebagai pemimpin, dia masih letak kredit selalu menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sempat berdakwah dengan kuasanya. Itu yang kita belajar di sini, tuan-tuan, kan. Gunakan ruang kuasa untuk mengajak orang kepada Allah. Kita sebagai CEO, sebagai ketua, jom kita dah habis dah pukul 4.30 ni, kita pergi semayang dulu, asar. Gunakan kuasa. Tetapi kalau pemimpin itu sendiri pun, dia bab sembahyang pun dia ambil ringan, tuan-tuan, kan. Ambil ringan. Maka bila staff dia nak sembahyang pun kata, kita ni bayar gaji ni pasal nak buat kerja, bukan nak pergi semayang. Dia perli pula kepada staff dia, dah, meeting dulu, pukul 6 nanti baru semayang asar. Dan itu tanda bahawa pemimpin itu sebelum menjadi pemimpin, dia mungkin tak baca surah Al-Kahfi, ataupun kalau dia baca surah Al-Kahfi, dia tak tahu bahawa sebenarnya bila dah diberi kepimpinan, kuasa, maka gunakan untuk meletakkan Tuhan paling tinggi dalam kepimpinan. Ayat yang terakhir, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup akan kami kumpulkan mereka semuanya. Ayat 9 ini menjelaskan apa, tuan-tuan? Satu hari nanti dinding itu, tembok itu akan hancur. Ya'juj Ma'juj akan keluar dan dia akan masuk ke dalam penduduk dunia, dan itu adalah antara tanda kubra, besar kehadiran hari kiamat. Setakat ni belum lagi. Jadi itu sebabnya mengapa kita membaca surah Al-Kahfi ini, kalau kita lihat ada petanda-petanda akhir zaman yang sudah mula pun berlaku sekarang, ya, kekacauan yang di sana sini, maka kita baca, dan kalau ada yang kata macam mana ia menyebabkan saya terlindung daripada Dajjal, sebenarnya terlindung daripada Dajjal dengan kita sendiri menguruskan iman, menguruskan harta, ilmu dan kuasa dengan panduan daripada Al-Quran. Jika kita, Dajjal belum keluar, ya, tetapi kalau kuasa tidak diuruskan dengan baik, maka Dajjal boleh menipu kepada seorang pemimpin tersebut. Itu sebabnya sekarang ada berita tentang ada pemimpin ini menyokong kepada gerakan kristianisasi lah, mendapat dana untuk itu ini. Mengapa begitu, tuan-tuan? Kerana seorang pemimpin itu perlu tahu bahawa kuasa adalah satu lagi ujian pada akhir zaman. Selain daripada iman, ya, akan diuji, selain daripada harta dan juga ilmu, kuasa juga. Dan kuasa itu adalah siapa? Dia ada kaitan dengan kita semua. Sama ada kita ini memang akan jadi YB ataupun yang akan jadi ketua dalam organisasi yang akan approach kepada YB, ya, kepada menteri. Maka seorang pemimpin kena tahu sedikit nilai-nilai yang ada dalam kisah Zulkarnain ini untuk selamat di dunia, apatah lagi pada akhir zaman ini menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ayat yang kita dapat bincangkan sedikit pada hari ini. Moga-moga menjadi panduan kepada kita semua. Cara ringkasnya, seorang pemimpin adil, meritokrasi, seorang pemimpin selalu turun padang,
seorang pemimpin tidak akan menambahkan lagi beban cukai kepada rakyatnya, ya. Seterusnya, seorang pemimpin akan membuat solusi localized, tuan-tuan, ya. Tak sama sebenarnya solusi kepada kumpulan yang ada Ya'juj Ma'juj dengan kumpulan barat dan timur yang Zulkarnain pergi. Dia tak boleh. Orang KL solusinya sama dengan orang Terengganu, tak boleh, tak sama. Disebabkan apa? Disebabkan solusi bagi setiap kawasan itu berbeza, dan seorang pemimpin kena turun padang baru tahu masalah dalam sekolah rendah, sekolah menengah, universiti berbeza, dan tidak ada cara lain kecuali mendekati kepada rakyat, mendekati kepada staf yang ada, memahami dan cuba memberikan solusi yang memudahkan urusan mereka yang berbuat kebaikan. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita sama-sama akhirkan dengan doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang sentiasa membaca surah Al-Kahfi, sentiasa dilindungi dengan panduan daripada surah Al-Kahfi. Kami menjaga iman kami, Engkau lindungilah iman kami dengan rahmat-Mu, lindungi harta, ilmu dan juga kuasa dengan panduan rahmat daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami di kalangan orang yang sentiasa menjadikan Quran sebagai rabi', sebagai musim bunga, sebagai penyejuk dalam hidup kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.